Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama dengan saya hari ini Cikgu Nordiana binti Ishak, Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 4 daripada Maktab Mahmud Kuala Muda. Baiklah, untuk makluman, murid-murid hari ini kita akan mempelajari satu kemahiran yang sangat penting dalam bahasa Melayu, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Standard kandungannya ialah 1.1, mendengar, mengenal dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta intonasi ayat dalam pelbagai ujaran. Bagi standard pembelajaran pula, murid-murid akan mempelajari kemahiran mendengar di bawah standard pembelajaran 1.1.2, iaitu mendengar, memahami dan menuturkan ayat dalam pelbagai ujaran dengan betul. Baik, untuk kedua-dua standard itu tadi, kita akan mencapai dua objektif utama, iaitu pada akhir pembelajaran, murid dapat mendengar dan memahami sekurang-kurangnya 3 ayat daripada petikan audio Malaysia Membaca dengan Betul. Yang kedua, pada akhir pembelajaran, murid dapat menuturkan sekurang-kurangnya 3 ayat daripada petikan audio dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baik, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran seterusnya, cikgu akan tayangkan audio atau muzik video yang akan kita lihat bersama-sama. Baik, demikian tadi satu tayangan video lagu tentang kempen amalan membaca. Jadi, mari kita lihat berdasarkan video itu tadi, apakah mesej yang hendak disampaikan melalui lagu yang anda dengar? Yang kedua, apakah kebaikan amalan membaca dalam kalangan masyarakat berdasarkan lagu tersebut? Baik, kita lihat. Mesej yang hendak disampaikan melalui lagu iaitu kita mestilah menjadikan amalan membaca sebagai budaya. Dan yang kedua, kebaikan amalan membaca dalam kalangan masyarakat yang cuba disampaikan melalui video kempen itu tadi iaitu yang pertama, aktiviti membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan, dan yang kedua, aktiviti membaca menambahkan kebijaksanaan seseorang. Jadi murid-murid, berdasarkan video itu tadi,
Agak-agak apakah tajuk yang akan kita pelajari dalam kemahiran bahasa Melayu hari ini? Baik, ini dia. Tajuk Malaysia Membaca dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 di bawah tema yang kedua, iaitu Insan Terdidik Negara Sejahtera. Baiklah, untuk tajuk ini kita akan teruskan dengan sesi mempelajari kemahiran mendengar. Jadi sebelum itu cikgu akan tayangkan lembaran aktiviti untuk murid-murid membuat catatan ketika audio dimainkan. Baik, ini adalah contoh petikan ataupun soalan yang akan murid-murid dapat sambil mendengar audio. Ada 3 ayat yang diberikan. Yang pertama, Kuala Lumpur dinobatkan sebagai Kota Buku Dunia pada tahun 2020 dengan slogan Tempat Kosong. Yang kedua, Kuala Lumpur dipilih sebagai Kota Buku Dunia kerana adanya fokus yang tinggi terhadap pendidikan yang inklusif, pembangunan masyarakat berasaskan pengetahuan dan tempat kosong. Dan yang ketiga, program ini menumpukan perhatian kepada 4 tema utama iaitu membaca, 4 tema iaitu membaca dalam semua bentuk, tempat kosong, inklusif dan akses digital serta pemberdayaan kanak-kanak melalui membaca. Jadi untuk melengkapkan ayat ini, murid-murid akan mendengar petikan audio. Sambil murid-murid dengar, murid-murid boleh cuba isikan tempat kosong yang cikgu sebutkan tadi. Mari kita dengar. Kuala Lumpur dinobatkan sebagai Kota Buku Dunia 2020 dengan slogan KL Baca, menyantuni masyarakat melalui pembacaan oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang juga dikenali sebagai United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau ringkasnya UNESCO. Keputusan yang diumumkan oleh Ketua Pengarah UNESCO, Audrey Azoulay, itu berdasarkan saranan jawatan kuasa Penasihat Kota Buku Dunia. Kuala Lumpur dipilih kerana adanya fokus yang tinggi terhadap pendidikan yang inklusif, pembangunan masyarakat berasaskan pengetahuan dan kebolehcapaian membaca kepada segenap populasinya. Program ini menumpukan perhatian kepada 4 tema, iaitu membaca dalam semua bentuk, pembangunan infrastruktur industri buku, inklusif dan akses digital, dan pemberdayaan kanak-kanak melalui membaca. Aktiviti pembacaan dan pengupayaan buku turut tertumpu kepada golongan gelandangan, orang kurang upaya, orang asli, anak yatim dan banduan. Antara acara dan aktiviti yang dianjurkan oleh Kota Buku ialah pembinaan Kota Buku, kempen membaca dalam kalangan pengguna tren, peningkatan perkhidmatan dan capaian digital oleh Perpustakaan Negara Malaysia untuk orang kurang upaya dan perkhidmatan digital baharu kepada 12 perpustakaan di kawasan perumahan kos rendah. Sesebuah kota itu dikatakan mempunyai rohnya sendiri apabila aktiviti di sekitar pusat bandar dipenuhi dengan aktiviti yang mengayakan minda dan mengasah pemikiran warga kota. Selain acara hiburan hujung minggu di sana sini, Kuala Lumpur juga berhak mempunyai acara jualan buku dan aktiviti yang berkaitan dengannya. Acara perbukuan pernah diadakan di Kuala Lumpur dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada warga kota. Antara acara tersebut termasuklah Kota Kata di ruang pesiar kaki di Maju Junction,
dan Festival Sastra Kanak-Kanak di Jalan Tunku Abdul Rahman. Sebagai Kota Buku Dunia, acara-acara perbukuan seperti ini tentu akan lebih menarik. Baik, demikian tadi petikan audio yang anda dengar. Jadi dalam petikan audio itu ada banyak maklumat yang cuba disampaikan tentang tajuk pembelajaran kita hari ini, iaitu Malaysia Membaca. Jadi sebenarnya apabila kita mendengar sesuatu audio, kita perlu memastikan apa maklumat yang hendak disampaikan. Jadi dalam audio tersebut kita boleh menapis atau memilih maklumat penting yang kita dengar daripada audio. Jadi apakah maklumat penting sebenarnya yang kita perlu dapatkan untuk memahami sesuatu maklumat? Jadi berdasarkan petikan yang cikgu tunjukkan sebentar tadi, kita lihat apakah sebenarnya maklumat yang perlu murid-murid isikan dalam ruangan kosong dalam ayat ini. Baik, kita lihat yang pertama. Kuala Lumpur dinobatkan sebagai Kota Buku Dunia pada tahun 2020 dengan slogan KL Baca menyantuni masyarakat melalui pembacaan. Kita ambil terus daripada audio. Baik, yang kedua, Kuala Lumpur dipilih sebagai Kota Buku Dunia kerana adanya fokus yang tinggi terhadap pendidikan yang inklusif, pembangunan masyarakat berasaskan pengetahuan dan kebolehcapaian membaca kepada segenap populasinya. Pun diambil terus daripada bahan audio. Baik, yang ketiga, program ini menumpukan perhatian kepada 4 tema utama, iaitu membaca dalam semua bentuk, pembangunan infrastruktur industri buku, inklusif dan akses digital serta pemberdayaan kanak-kanak melalui membaca. Jadi, ini adalah jawapan yang perlu murid-murid isikan untuk memastikan bahawa maklumat itu tepat daripada audio yang kita dengar. Baik, itu adalah untuk aktiviti mendengar dan mencatat, iaitu aktiviti kita yang pertama tadi ya. Baik, untuk seterusnya, setelah pelajar mencatat, biasanya cikgu akan perdengarkan audio untuk kali kedua bagi pelajar menyemak semula jawapan. Baiklah, yang seterusnya untuk aktiviti kedua, murid-murid perlu menyebut semula ayat dengan intonasi yang sesuai. Aktiviti ini sebenarnya untuk memenuhi standard pembelajaran kita hari ini, iaitu kemahiran bertutur. Jadi, apabila kita mendapat sesuatu maklumat, kita perlu menyampaikan kepada audio dengan intonasi yang betul. Baik, yang pertama, cikgu bacakan semula mengikut intonasi audio yang sesuai untuk dibacakan. Yang pertama, Kuala Lumpur dinobatkan sebagai Kota Buku Dunia pada tahun 2020 dengan slogan KL Baca menyantuni masyarakat melalui pembacaan. Ada jeda, ada intonasi dan juga sebutan mesti jelas. Yang kedua, Kuala Lumpur dipilih sebagai Kota Buku Dunia kerana adanya fokus yang tinggi terhadap pendidikan yang inklusif, pembangunan masyarakat berasaskan pengetahuan dan kebolehcapaian membaca kepada segenap populasinya. Sama juga bila kita baca maklumat, ada tanda baca, koma misalnya, kita perlu jeda di situ. Baik, yang ketiga, program ini menumpukan perhatian kepada 4 tema, iaitu membaca dalam semua bentuk, pembangunan infrastruktur industri buku, inklusif dan akses digital serta pemberdayaan kanak-kanak melalui membaca. Baik, itu adalah ayat yang ketiga dengan sebutan yang jelas dan betul.
Khususnya untuk beberapa perkataan yang kita lihat kadang-kadang susah untuk disebut. Misalnya infrastruktur, inklusif dan akses digital. Jadi pastikan sebutan dan intonasi disebut dengan betul. Baik, sedikit tips apabila murid-murid ingin menguasai kemahiran mendengar. Okey, kemahiran ini sebenarnya akan diuji dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia untuk peringkat SPM bagi kertas 4 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Jadi, itu adalah sebab utama pelajar perlu menguasai kemahiran mendengar. Kita ada kertas 4. Jadi, untuk menjawab soalan kertas 4 ini, murid-murid perlu fokus ketika audio dimainkan supaya jawapan yang ditulis adalah betul dan tepat berdasarkan apa yang diujarkan dalam audio yang murid-murid dengar. Jadi kalau murid-murid lihat tadi, jawapan untuk mengisi tempat kosong kita ambil terus daripada audio yang dimainkan. Baik, kita ke aktiviti yang seterusnya. Mengenal pasti makna kosakata. Baik, ada 3 kosakata yang cikgu pilih untuk kita fahami makna perkataan tersebut. Yang pertama, dinobatkan. Yang kedua, inklusif. Dan yang ketiga, akses. Baik, dinobatkan membawa maksud dipilih atau diangkat. Yang kedua, inklusif membawa maksud menyeluruh. Dan yang ketiga, akses membawa maksud capaian. Baiklah, untuk aktiviti yang terakhir iaitu aktiviti keempat, iaitu aktiviti pengukuhan, cikgu sediakan aktiviti main peranan. Dalam aktiviti ini, murid perlu belajar mendengar, memahami untuk menuturkan semula ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mengapa? Kerana murid-murid perlu menguasai kemahiran mendengar dan bertutur bagi menentukan tahap penguasaan dalam pentaksiran bilik darjah PBD, iaitu penilaian yang dibuat di dalam kelas bersama dengan guru. Jadi sebelum kita masuk kepada aktiviti main peranan, suka untuk cikgu kongsikan standard prestasi atau iaitu tahap penguasaan murid yang telah digariskan untuk menentukan kemahiran murid, iaitu tahap penguasaan 1 hingga 6. Dalam tahap penguasaan murid, semakin banyak tahap penguasaan, maksudnya TP1 paling rendah, TP2 dia dah naik sikit, TP3 kan dah makin okey, TP4, TP5 dan TP6. TP6 membawa makna pelajar itu benar-benar menguasai kemahiran tersebut. Jadi cikgu kongsikan di sini secara ringkas tentang tahap penguasaan yang pertama. Jika pelajar tersebut hanya boleh mendengar dan bertutur pada tahap yang sangat terhad, jadi pelajar hanya akan mendapat TP1. Untuk TP2, untuk naik kepada TP2, pelajar perlu menyesuaikan intonasi tersebut. Tapi dalam TP kedua ini, pelajar juga masih dalam tahap yang terhadlah. Okey, jadi untuk naik lagi satu tangga TP, pelajar perlu menambah keyakinan apabila mendengar dan juga bertutur. Mengapa? Sebab untuk tahap penguasaan ini, murid-murid boleh bertutur dengan yakin, dengan betul dan jelas menggunakan intonasi yang sesuai dan ayat yang gramatis pada tahap yang memuaskan. Jadi untuk TP4, pelajar boleh lihat di situ dah naik lagi satu tahap, iaitu pelajar boleh bercakap dengan yakin,
betul dan jelas menggunakan intonasi yang sesuai dan ayat yang gramatis pada tahap yang kukuh. Baik, naik lagi satu tahap. Dekat sini di sini pelajar boleh bertutur dengan yakin, betul dan jelas menggunakan intonasi yang sesuai dan ayat yang gramatis pada tahap yang tekal dan terperinci. Baik, untuk tahap penguasaan yang keenam, di sini pelajar akan bertutur dengan yakin, dengan betul, jelas menggunakan intonasi yang sesuai dan ayat yang gramatis pada tahap yang tekal, terperinci dan boleh menjadi teladan kepada rakan-rakan yang lain. Jadi untuk menguasai tahap kemahiran mendengar dan bertutur, pelajar perlulah memastikan bahawa kita boleh menyampaikan maklumat dengan yakin. Okey, kemudian juga boleh menjadi teladan kepada rakan-rakan. Baik, cikgu akan kongsikan aktiviti main peranan yang boleh pelajar lakukan untuk menguasai kemahiran mendengar dan bertutur, antaranya melalui aktiviti main peranan. Okey, kita ada yang pertama, peranan sebagai juru acara. Kita boleh lihat bagaimana intonasi juru acara sebentar nanti. Okey, dan yang kedua, kita ada peranan sebagai pelajar apabila kita berbual untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Okey, yang ketiga, kita ada peranan sebagai wartawan. Okay. Baik, kita lihat cikgu kongsikan peranan yang pertama sebagai juru acara program. Petikan ini pelajar perlu baca dan fahami supaya kita boleh sampaikan maklumat itu kepada audiens sebagai juru acara dengan intonasi yang betul. Baiklah, kita lihat apa pengumuman yang nak disampaikan. Cikgu cuba bacakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga sekolah. Perhatian kepada semua pelajar dan guru. Pihak sekolah dengan sukacitanya ingin mengumumkan pelancaran kempen membaca 2026 yang akan berlangsung sepanjang bulan Mei ini. Sehubungan itu, semua pelajar dijemput untuk mengambil bahagian secara aktif dalam program ini. Penyertaan anda bukan sahaja dapat menambah ilmu, malah berpeluang memenangi hadiah menarik. Marilah kita bersama-sama menjadikan amalan membaca sebagai amalan harian. Sekian, terima kasih. Itu adalah contoh paling mudah untuk pelajar menjadi pengacara program. Baik, cikgu kongsikan dua video contoh pengacara program untuk pelajar melihat dan menilai tahap penguasaan yang boleh pelajar kuasai dan bagaimana pelajar boleh mengubah tahap penguasaan tersebut untuk mencapai TP yang paling maksimum, iaitu TP 5 atau 6. Baik, kita lihat kedua-dua video itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga sekolah. Perhatian kepada semua pelajar dan guru. Pihak sekolah dengan sukacitanya ingin mengumumkan pelancaran kempen membaca 2026 yang akan berlangsung sepanjang bulan Mei ini. Sehubungan itu, semua pelajar dijemput untuk mengambil bahagian secara aktif dalam program ini. Penyertaan anda bukan sahaja dapat menambahkan ilmu, malah berpeluang memenangi hadiah menarik. Marilah kita bersama-sama menjadikan membaca sebagai amalan harian. Sekian, terima kasih. Baik, kita lihat pula video yang kedua. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga sekolah. Perhatian kepada semua pelajar dan guru. Pihak sekolah dengan sukacitanya ingin mengumumkan pelancaran kempen membaca tahun 2026 yang akan berlangsung sepanjang bulan Mei ini. Sehubungan itu, semua pelajar dijemput untuk mengambil bahagian secara aktif dalam program ini. Penyertaan anda bukan sahaja dapat menambah ilmu, malah berpeluang memenangi hadiah menarik. Marilah kita bersama-sama menjadikan membaca sebagai amalan harian. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi adalah dua contoh
video untuk aktiviti main peranan sebagai juru acara program. Jadi murid-murid boleh melihat dan menilai bagaimana intonasi yang diujarkan oleh kedua-dua pelajar ini, dan kita boleh melihat sedikitlah perbezaan antara video satu dan juga video kedua. Jadi untuk pelajar video satu, dia boleh menguasai TP6 dengan cara memperbaiki dari segi intonasi dan keyakinan ketika bertutur dalam kelas. Baik, kita lihat pula untuk peranan yang kedua, cikgu kongsikan peranan sebagai pelajar apabila hendak memujuk rakan supaya membaca. Jadi kita nak pujuk kawan supaya baca buku. Kena ada intonasi yang betul-betul meyakinkan supaya dia boleh pujuk kita baca buku kan untuk buat perkara yang baik. Jadi nak pujuk tu kita gunalah intonasi yang sesuai. Okay, cikgu cuba simulasikan dulu. Baik, Ali. Kau asyik main telefon je. Cubalah baca buku sikit. Alah, bosanlah baca buku. Sebenarnya membaca ni tak bosan pun. Banyak benda menarik kau boleh tahu. Lagi-lagi cerita yang best. Lagipun boleh tambah ilmu dan bantu kau dalam pelajaran. Betul ke? Betul. Jomlah kita baca sama-sama. Nanti kalau jumpa cerita menarik, kita boleh kongsi. Boleh juga, aku cubalah. Itu contoh perbualan biasa kita dengan rakan-rakan. Jadi apabila cikgu ingin menguji pelajar untuk menentukan tahap penguasaan, pelajar boleh cuba menggunakan intonasi yang sesuai untuk memujuk rakan. Cikgu tayangkan 2 contoh video. Kau asyik main telefon je, cubalah baca buku sikit. Alah, bosanlah baca buku. Sebenarnya membaca tak bosan pun. Banyak benda menarik kau boleh tahu. Lagi-lagi cerita yang best. Lagipun boleh tambah ilmu dan membantu kau dalam pelajaran. Betul ke? Betul. Jomlah kita baca sama-sama. Nanti kalau jumpa cerita menarik, kita boleh kongsi. Boleh juga, aku cubalah. Baik, itu contoh pertama bagi pelajar yang memujuk rakannya. Baik, kita ke video yang kedua. Kau asyik main telefon je. Cubalah baca buku sikit. Alah, bosanlah baca buku. Sebenarnya membaca tak bosan pun. Banyak benda menarik kau boleh tahu. Lagi-lagi cerita yang best. Lagipun boleh tambah ilmu dan bantu kau dalam pelajaran. Betul ke? Betul. Jomlah kita baca sama-sama. Nanti kalau jumpa cerita menarik, kita boleh kongsi. Boleh juga. Aku cubalah. Baik, demikian tadi untuk peranan yang kedua, iaitu peranan sebagai pelajar untuk memujuk rakan. Kita lihatlah intonasi bagaimana apabila kita berdialog untuk memujuk rakan. Pelajar-pelajar boleh buat. Baik, seterusnya untuk peranan yang ketiga, iaitu peranan antara wartawan dan murid. Jadi nak jadi wartawan, kena ada soalan yang ditanya kepada orang yang ditemu bual. Jadi, cikgu cuba simulasikan perbualan antara wartawan dan murid. Baik, sebagai wartawan. Selamat pagi, boleh saya tahu apakah pendapat kamu tentang amalan membaca? Selamat pagi, pada pendapat saya, membaca sangat penting kerana dapat menambah ilmu pengetahuan dan meluaskan minda serta meningkatkan kemahiran bahasa. Adakah kamu mengamalkan tabiat membaca setiap hari? Ya, saya cuba meluangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari untuk membaca. Bagus, terima kasih atas perkongsian kamu. Sama-sama. Baik, itu adalah contoh mudah untuk pelajar buat di rumah bagi memperbaiki intonasi dan nada apabila kita membuat sesi temu bual. Baik, kita lihat contoh. Pagi, boleh saya tahu apakah pendapat kamu tentang amalan membaca? Selamat pagi. Pada pendapat saya, membaca sangat penting kerana dapat menambah ilmu pengetahuan dan meluaskan minda serta meningkatkan kemahiran bahasa. Adakah kamu mengamalkan tabiat membaca setiap hari? Ya, saya cuba meluangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari untuk membaca. Bagus, terima kasih atas perkongsian kamu. Sama-sama. Baik, itu contoh yang pertama. Kita lihat pula contoh yang kedua.
pagi, boleh saya tahu apakah pendapat kamu tentang amalan membaca? Selamat pagi. Pada pendapat saya, membaca sangat penting kerana dapat menambahkan ilmu, pengetahuan dan meluaskan minda serta meningkatkan kemahiran membaca. Adakah kamu mengamalkan tabiat membaca setiap hari? Ya, saya cuba meluangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari untuk membaca. Bagus. Terima kasih atas perkongsian kamu. Sama-sama. Baik, demikian tadi video yang cikgu tayangkan untuk pelajar-pelajar boleh lakukan aktiviti tersebut bersama rakan atau bersama guru di dalam kelas bagi menguasai kemahiran mendengar dan juga bertutur. Jadi aktiviti paling mudah untuk pelajar-pelajar buat ialah berbual dengan rakan menggunakan intonasi yang betul. Okey, jadi untuk itu sebelum mengakhiri sesi PDPC, cikgu ingin membuat sedikit rumusan. Cikgu ingin membuat rumusan tentang kemahiran yang kita pelajari hari ini, iaitu yang pertama kemahiran mendengar, yang kedua kemahiran bertutur. Melalui kemahiran mendengar dan bertutur sebenarnya cikgu ingin melatih kamu menjadi seorang pendengar yang baik, iaitu apabila kita mendengar, kita perlu memberi perhatian, memahami mesej dan menghormati pandangan orang lain. Kemudian untuk aktiviti bertutur pula, kita perlu menjadi seorang penutur yang baik supaya kita boleh menyampaikan idea dengan jelas, sopan dan yakin kepada orang yang mendengar. Baik. Sebagai rumusan tajuk Malaysia Membaca hari ini, saya dapat simpulkan murid-murid mungkin dapat memahami kepentingan amalan membaca serta menyampaikan pandangan dengan yakin dan berkesan melalui maklumat yang telah dikongsikan sebentar tadi. Yang kedua, murid-murid boleh menjadikan amalan membaca sebagai amalan harian demi menjadi generasi yang berilmu dan berwawasan. Jadi, sekian sahaja perkongsian daripada saya. Yang buruk itu datang daripada saya mohon ampun dan maaf, dan yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.